Bila harga emas mendatang macam ni, tak ramai orang beli emas. Tapi bulan 4 hari tu, harga emas bencana naik sekitar RM533. Orang berebut-rebut nak beli emas. Jadi kalau tuan-puan hari ni masih lagi belum lakukan simpanan emas yang pertama, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Hari ni tuan-puan bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu. Ramai orang hari ni beli emas kerana emosi. Tengok orang beli emas, mereka pun nak beli emas. Jadi mereka tak tahu kenapa nak beli emas. Sebenarnya tuan-puan nak beli emas kena ada matlamat. Bukan beli saja-saja. Tapi beli emas kena ada impian dan juga target. Contoh hari ni kalau tuan-puan nak pergi haji, tuan-puan kena simpan sekitar 100 gram. 100 gram hari ni sekitar RM50,000. Kebanyakannya orang memang tak mampu nak simpan RM50,000. Kenapa? Simpan bocor, simpan keluarkan balik. Maka tak tercapai impian mereka. Tapi bila mereka simpan emas, makin lama makin banyak. Itulah kenapa emas diciptakan untuk kita simpan. Yang paling best sekali, kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Sebabkan bila-bila masa kita nak pergi haji pun memang mampu untuk kita pergi. Tanpa kita kisah, walaupun harga kos haji makin lama makin naik, jangan kita risau tuan-puan, harga emas juga akan naik. Jadi kalau hari ni tuan-puan ada matlamat nak pergi haji, nak buat rumah, nak travel, tapi tak pernah capai impian tuan-puan, simpan duit tak pernah jadi, maka kena belajar simpan emas. Jomlah belajar simpan emas bersama Public Gold dengan akaun GAP Gold Accumulation Program ni. Boleh menabung dengan serendah RM100 dan tiada komitmen. Kalau tuan-puan berminat, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.